kos nak tukar nama pun tinggi juga. Tapi memang perlulah tukar nama supaya mudah kemudian hari. Sebenarnya kos urusan pusaka ni tak mahal. Cuma kena kos yang paling besar sekali jika waris tak nak bagi kerjasama. Memang macam-macam duit kita kena keluarkan untuk lantik peguam dan uruskan benda tu. Kos yang paling besar sekali dekat situ. Tapi kalau semua bagi kerjasama, okey je, tak ada masalah. Sebab saya biasa buat 55 orang waris. Semua bagi kerjasama, Alhamdulillah. Yang baru-baru ni dekat Batu Pahat 20 lebih pun bagi kerjasama, Alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau lantik pihak ketiga, memanglah akan ada kos. Kalau nak jimat boleh buat sendiri. Dia macam ni, saya sebenarnya buku saya dah nak keluar dah. Nanti boleh beli buku tu, saya tunjukkan macam mana nak uruskan harta pusaka ni. Jadi dekat situ pengalaman saya lah uruskan harta pusaka ni. Jadi boleh ikut je step tu. Saya tunjuk satu persatu. Jadi buku tu pun tak adalah mahal sangat. Nanti kalau dah ada dan waris bagi kerjasama, boleh terus follow je. Nanti boleh dapatkan lah. Nanti dah keluar saya bagi tahulah. Sebab sekarang ni dalam proses suntingan. Tengah edit lah sikit buku tu.